Kadang-kadang dia akan sentiasa rasa perasaan macam nak buang kahak. Kita panggil frequent throat clearing sensation. Dia macam nak berdeham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Kizuan bin Abdul Kadir, pakar telinga, hidung dan tekak daripada Hospital Pakar An-Nur, Bandar Baru Bangi. Okey, hari ni kita nak cerita pasal batuk. Saya percaya ramai orang pernah mengalami masalah batuk. Jadi kalau nak ikutkan, batuk ni kita boleh kategorikan dia melalui beberapa fasa lah, mengikut tempoh masa, duration. Kalau batuk yang acute, selalunya berlangsung 1 hingga 3 minggu. Kemudian kita ada batuk subacute, 3 hingga 8 minggu. Kemudian kita ada batuk yang kronik, batuk berpanjangan lebih daripada 8 minggu, kita panggil chronic cough, batuk yang kronik. Kebanyakan masa, batuk yang acute ni akibat jangkitan, infectious cause. Selalunya dia self-limiting. Tapi kadang-kadang dia berlarutan, sehingga lebih daripada 3 minggu hingga 8 minggu. Selalunya ini akibat proses keringan masih berlangsung, kita panggil post-infective cough. Yang kita lebih risau adalah batuk tu tak baik-baik, berlangsung melebihi 8 minggu. Untuk makluman, ada banyak sebab kenapa batuk kronik ni berlaku. Jadi untuk hari ini, kita akan bincang satu je sebab yang mungkin ada kaitan langsung dengan masalah dalam disiplin ENT. Antara nama lain yang kita selalu sebut ialah upper airway cough syndrome. Jadi saya nak cerita lebih lanjut. Apakah clinical features, presentation, symptoms batuk ni? Kebanyakan masanya, batuknya adalah batuk non-produktif. Dia rasa kering, tekak. Selalunya waktu pagi. Kadang-kadang dia akan sentiasa rasa perasaan macam nak buang kahak. Kita panggil frequent throat clearing sensation. Dia macam nak berdeham. Benda-benda ni diakibatkan oleh keradangan daripada hidung, terutama pesakit-pesakit yang mempunyai masalah allergic rhinitis atau non-allergic rhinitis, atau juga dia mengalami masalah chronic rhinosinusitis. Untuk makluman lanjut lagi, kebanyakan masa selepas post-infective cough tu, kadang-kadang kita punya opening into sinuses, ostia, ada obstruction, jadi mengakibatkan keradangan dalam sinus juga. Keradangan ini menyebabkan hidung kita sentiasa dalam keadaan radang, lining hidung membengkak, dia produce banyak mucus. Mucus ini secara tak langsung dia akan mengalir without kita realise. Dia tak mengalir ke depan, dia mengalir ke belakang dan menyebabkan iritasi kepada throat, kepada pharynx kita. Kita akan lebih nak batuk akibat sensitization mucosa pharynx. Secara tak langsung dia activate cough reflex, kita nak batuk. Nombor 2, kadang-kadang dia ada association yang lain juga. Bila kita makin batuk menyebabkan tekanan thorax, tekanan abdomen makin meningkat. Secara tidak kita sedari, terdapat sedikit gangguan reflux. Asid daripada stomach, daripada perut keluar, menambahkan lagi keradangan di bahagian tekak, menyebabkan lagi nak batuk. Jadi untuk itu, saya cadangkan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah batuk yang berpanjangan, silalah datang mendapatkan pemeriksaan lanjut dan rawatan yang sepatutnya daripada pakar ENT di Hospital Pakar An-Nur. Sekian, terima kasih.